Israel sudah hancur. Minta Presiden Amerika berunding dengan Iran supaya berhenti. Berhenti perang, kita telah kalah. Berunding, kita adakan rundingan ceasefire. Tuan-tuan, sejarah Israel Amerika, selagi mereka menang, mereka tidak akan pergi ke medan ataupun meja rundingan. Kalau mereka pergi ke rundingan, maksudnya mereka kalah. Mereka tak akan mungkin pergi. Lihatlah di Vietnam, lihatlah di Somalia ataupun di mana-mana saja. Mereka tak akan berunding kalau mereka menang. Mereka berunding bila mereka kalah. Dan sekarang mereka berunding maksudnya kalah. Dan kami akan lakukan apa saja untuk berhenti perangan. Sebab Israel sudah hampir hancur. Entiti Israel sudah hampir hancur. China telah hapuskan peta Israel daripada peta di China. China lebih hebat pada kita. Israel tidak ada lagi. Yang adalah Palestin. Iran mengisytiharkan kemenangan peperangan. Ada berita ke Malaysia? Tak ada. Iran telah isytiharkan kemenangan. Musuh telah kalah. Apa yang dilakukan oleh Amerika ke atas Iran? Dia menjadikan Iran superpower. Sebelum peperangan, Selat Hormuz terbuka luas untuk kapal minyak lalu. Tetapi lepas peperangan ditutup. Amerika kalah. Amerika got nothing. Trump memberikan kemenangan kepada Iran and getting nothing in return. Dan tak dapat apa-apa. Dikutuk oleh seluruh rakyat Amerika. Dan sekarang Iran yang dikatakan pengganas mengajar lesson kepada Amerika, mengajar lesson kepada NATO, mengajar lesson kepada dunia, termasuk Malaysia. Kita sendiri, untuk kita ambil iktibar. Sekiranya US belok dalam perjalanan ini, Washington akan bom. Adakah kalimah ini datang pada orang kalah? Sebagaimana yang disiarkan dalam berita kita kadang-kadang yang menggambarkan demikian. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama menyambut Malam Hijrah dan izinkanlah saya untuk menyentuh peristiwa-peristiwa besar yang telah berlaku dan menjadi cabaran untuk umat Islam menjelang Hijrah 1448 ini. Tajuk ialah mentapani cabaran Hijrah 1448. Kita mulakan dengan ayat surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syuruna Allah ithna syaratan fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati minha wa tunhurum dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadmuhinna anfusakum fil akhir. Surah Taubah 37. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam kitab Allah, sejak Allah ciptakan langit dan bumi, di antaranya ialah 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, inilah agamanya benar. Wala tadkhulun nafusakum wala tadkhulun fihin nafusakum, dan janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan tersebut. Bulan-bulan tersebut ialah bulan Muharram sekarang, Zulqa'dah yang lepas, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan yang diharamkan peperangan dan diganjarkan amalan yang baik berganda dalam bulan tersebut. Demikian jugalah sayyiat ataupun dosa yang dilakukan juga diganda dalam bulan tersebut. Alhamdulillah, kita menyambut pagi ini. Kita menyambut Malam Hijrah. Tahun baru, mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada lepas. Dan ketahuilah, setiap kali tahun baru, maka setahun lagi lah usia kita berkurang dan berkurangan. Dan kita di Malaysia, kita lebih selesa dengan tahun Masihi, tetapi kita agak janggal dengan tahun Hijriah. Beza tahun Hijrah dengan tahun Masihi ialah dalam setahun 11 hari. Dalam setahun 11 hari beza, sebab tahun Islam ialah 350 hari saja. Tahun Masihi 365, dan sekiranya kita tolak 365 tolak 354 jadi 11.
Setiap tahun beza Masihi dengan Hijrah ialah 11 tahun, 11 hari. Dalam masa 300 tahun, bezanya ialah 300 kali 11. 3.300 hari. 3.300 hari ini dibahagi balik dengan 365, jawapannya lah 9. 309 tahun Hijriah bersamaan dengan 300 tahun Masihi. Baginda Rasulullah wafat ketika baginda usianya 63 tahun Hijriah. Maksudnya 60 tahun Masihi. Ataupun 61 tahun Masihi saja. Tetapi kita banyak berbincang tentang tahun Masihi hingga kita lupa tahun Hijrah. Pagi ini, marilah kita kenang kembali tahun kita, tahun di sisi Allah. Sebab bulan di sisi Allah ialah bulan Hijriah, bukan Masihi. Dan Mekah telah menyambut semalam 1 Hijriah, 1 Muharram. Indonesia juga menyambut semalam dan kita terlewat setahari, tak ada masalah sebab kita time zone kita berbeza. Dan ini pakar-pakar falak kita telah tentukan demikian. Iswah Kaabah ditukar semalam. Satu upacara yang gemilang disiarkan secara langsung berkali tuan telah saksikan. Dan bulan telah dilihat dengan sempurna semalam. 2 malam semalam. Hari ini juga tuan-tuan, dalam 4 hari lagi 21 Jun ialah dari segi falak, ialah hari solstis. Solstis musim panas, apa maksudnya? Ialah ketika matahari dengan bumi paling dekat. Paling panas dalam 1 tahun ialah 4 hari lagi. Hari ini pun sudah masuk solstis. Solstis musim sama sangat panas dan berlaku dalam 4 hari lagi. 21 Jun depan, hari ini 17, 4 hari lagi matahari berada paling dekat dengan bumi. Di kawasan-kawasan utara, kita lihat di situ siang 24 jam, tidak ada malam sama sekali. Selama 3 bulan, di kawasan utara tidak ada malam sama sekali. Zaman dan salat subuh, zuhur, dan itu kita serah pada para ulama kita. 15 Jun, 2 malam lepas, kita lihat bulan yang gelap. Sebab bukan apa nama, malam gelap, dan ini jugalah sunnatullah. Dan inilah sebahagian daripada tuan yang perhatikan 2 malam lepas. Dan malam ini juga malam kelam. Sebab bulan tidak ada, dan inilah sebahagian daripada sunnatullah yang kalau kita lihat, inna fi khalqis samar wa ikhtilafil nahar la yadillu al wabad. Juga satu fenomena malam ini semalam, pagi tadi subuh. Kalau lagi kita cerah, kita lihat satu fenomena yang cukup indah, yaitu planet-planet sedang berbaris. Planet Venus, Jupiter, bulan, walaupun tak nampak, dia satu baris dengan Mercury, dengan Marikh. Seolah-olah menyambut tahun baru, seolah-olah. Dan ini juga sunnatullah, ayat-ayat untuk diterungi, ayat-ayat kebesaran Allah, yang Allah tunjukkan dalam alam semesta. Dan jangan lupa 15 Jun juga, banyak peristiwa yang berlaku. Dunia mencatatkan Kuala Lumpur mengalami petir yang paling dahsyat. Sama ada kita sedar atau tidak, semalam 2 hari lepas dicatatkan kita mengalami petir yang sangat-sangat dahsyat dan digambarkan, disiarkan di seluruh dunia. Kuala Lumpur mengalami petir yang menakutkan. Antara tanda dalam hadis yang sahih, antara tanda hari kiamat ialah banyaknya berlaku petir. Kematian disebabkan petir. Itu antara yang disebut dalam tanda hari kiamat. Tuan-tuan yang semati, mari kita kenang Rasulullah berhijrah ke Madinah. Satu peristiwa yang besar. Dan kita menyaksikan apabila sampai di sana, baginda telah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan satu lagi ialah untuk mengadakan perjanjian dengan yang bukan Islam. Islam dan bukan Islam diikat dengan satu sahifah Madinah yang dikenang sebagai satu perlembagaan pertama di dunia. Dan kita lihat sedikit apakah kandungan daripada sahifah ini sebagai kenangan kita menyambut
mau hijrah. Rasulullah memulakan perjanjiannya dengan kalimat ini. Hadza kitabun min mahadin Nabi Rasulullah bain mu'minin wal muslimin min Quraisy wa ali Yathrib wa man tabi'ahum talihaqu bihim wa jahad mahum innahum ummatun wahidah min dunin nas al muhajirun min Quraisy ala rabbatihim yuqatiluna bainahum wa hum yufadu anhum bil ma'ruf wa qista bainal mu'minin. Ini ialah perbagian pertama. Ini ialah surat perjanjian daripada Muhammad Nabi Rasulullah di antara mukmin muslimin orang Quraisy yang berhijrah bersama baginda dan ahli Al-Ansar daripada Yathrib serta mereka yang bergabung dengan mereka, yang berjihad bersama mereka. Sesungguhnya innahum ummatun wahidah. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak pada perpecahan. Wa taqsimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Kita adalah umat yang satu. Innahum ummatun wahidah min dunin nas. Al-muhajirun min Quraisy ala rabbatihim yuqatilu bainahum, dan al-muhajirun yang bersama sahabat Rasulullah sekiranya ada berjuang bersama-sama jihad bersama dengan Rasulullah. Wal muhajirun min Quraisy ala rabbatihim yuqatilu bainahum, sekiranya ada pembunuhan maka mereka harus membayar diah yang dikeluarkan daripada kaum Quraisy. Wahum yabidu anihim bil ma'ruf, dan mereka membayar denda jenayah yang berlaku dan mereka bil ma'ruf bil qista bainal mu'min. Dan itulah ayat pertama yang memberikan hak. Tidak ada perlindungan ke atas jenayah, dan setiap kaum bertanggungjawab. Panjang, saya hanya muncul permulaan. Di antara kelas juga ialah tentang orang Yahudi. Bani Quraisyah, Qainuqa, Bani Nadir yang berada di Madinah. Mereka diikat dengan perjanjian ini. Apakah disebut? Wa innal yahuda yunfiqu mal mu'minin. Orang Yahudi mesti mengeluarkan perbelanjaan apabila Madinah diserang. Madama muharrabin, apabila Madinah diserang oleh musuh, maka orang Yahudi, orang Islam sama-sama mengeluarkan perbelanjaan untuk pertahankan Madinah. Wa annal yahud bani Auf ummatun mu'minin al-yahud, dan orang Yahudi daripada Bani Auf ialah umat yang satu bersama mukmin. Dan Rasulullah memberikan kebebasan. Ayat seterusnya. Lil yahud dinuhum wal muslimin dinuhum, agama bebas, tetapi tanggungjawab bersama. Untuk orang Yahudi agama mereka, untuk orang Islam agama mereka. Tidak ada pasal agama, tetapi dari segi konteks pertahanan Madinah, masing-masing mempunyai hak tanggungjawab. Lil yahud dinuhum wal muslimin dinuhum wa walihum wa anfusahum illa man zalama aw ismun bainahu la yu'adab illa nafsahu wa ahli baitih. Dan banyak kelas yang disebut untuk memberikan hak kepada setiap individu di Madinah, dan inilah perlembagaan pertama. Tuan-tuan yang hormati, ini contoh perlembagaan yang ada dalam semua bumi hari ini. Bangsa Bersatu hanya ada perlembagaan mereka pada tahun 1945. 1000 tahun lebih barulah ada perlembagaan Bangsa Bersatu yang menyatakan kembali hak-hak asasi manusia yang dipetik pada Sahifah Madinah. Kita menjadi contoh. Negara kita, bilakah ada perlembagaan? Johor mencatatkan negeri pertama yang ada perlembagaan dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Johor. Tahun 1890 tak silap saya. Yang dipetik daripada majalah Ahmadiyah Osmaniyah. Negeri kedua yang ada perlembagaan ialah Terengganu. Terengganu negeri kedua yang ada perlembagaan pada tahun 1900 ketika pemerintahan Sultan Zainuddin ketiga. Malaysia hanya ada perlembagaan pada tahun 1957. Sangat lewat. Kita kenang kembali bagaimanakah Rasulullah memberi contoh hak setiap individu, agama, kebebasan, tetapi dalam hak
mempertahankan negara, masing-masing ada tugas. Cukup indah. Tapi sayang, kita meninggalkan perlembagaan ini. Demikian juga tuan-tuan kita lihat, di atas inilah berkembangnya Islam dengan penuh toleransi, akhlak, dan Islam berkembang dengan cepat ke timur dan barat. Satu contoh yang kedua yang saya ingin kongsi bersama dengan para jemaah sekalian ialah ketika Sayyidina Umar membuka Al-Quds. Dan bagaimanakah surat yang diberikan jaminan ini masih kekal sebagai tercatat dengan tinta emas bagaimanakah Islam memberi keadilan kepada seluruh penduduk Jerusalem, penduduk Ilya. Ketika itu Jerusalem dipanggil Al-Ilya. Sama ada dia Nasrani, dia Nasara Al-Majus, ataupun dia adalah Yahudi, ataupun Islam, diberi hak yang sama seperti perlakuan Madinah. Di sini panjang, saya tak baca semuanya. Sayyidina Umar memberi hak kepada penduduk Ilya, Jerusalem dengan aman. A'tahum amanan li anfusihim wa amalihim, hatta mereka terjaga. Jiwa mereka dijaga. Oleh kanasihim wa salbabihim, dan gereja mereka tidak boleh diusik. Salib mereka tidak boleh diusik. Orang sakit mereka tidak boleh dicederakan. Dan seluruh agama dipelihara. Ini ialah surat Sayyidina Umar. Dan tidak boleh diuntuhkan gereja. Rumah ibadat tidak boleh dikurangkan harta mereka. Daripada segalanya, tuan-tuan boleh lihat satu persatu menunjukkan keindahan Islam dalam konteks masyarakat majmuk. Baginda Rasulullah melaksanakan hukum Islam ketika umat Islam minoriti di Madinah. Ketika itu majoriti ialah kaum bukan Islam. Dan kita berucap sekarang kita tidak boleh laksanakan Islam sebab kita kaum minoriti. Rasulullah juga melaksanakan di Madinah ketika kaum Islam minoriti. Nak sebut daya, tak nak sebut dalih. Itu saja jawapannya. Maafkan saya, tuan-tuan. Dan berita kita terima 2-3 hari lepas, Arab Saudi mengumumkan penemuan satu batu bersurat di Taif yang barangkali diukir oleh Sayyidina Umar bin Khattab sendiri. Dan di situ menunjukkan bahawa Sayyidina Umar bertawakal pada Allah dalam urusannya. Dan tuan-tuan boleh baca surat yang ditulis dengan tulisan Hijaizi, tak silap saya ni, yang mempunyai dicatatkan oleh Sayyidina Umar sendiri dan ditemui dalam beberapa hari lepas dan diumumkan oleh Saudi bahawa satu artifak yang sangat penting telah ditemui. Barangkali wallahualam diukir oleh Sayyidina Umar sendiri sebab ketika itu tidak ramai para sahabat yang dapat menulis. Antaranya ialah Sayyidina Ali, Sayyidina Osman dan Sayyidina Umar bin Khattab. Tuan-tuan yang saya hormati, ini pengakuan daripada pengkaji Yahudi. Ketika Yahudi melakukan apa yang melakukan di Gaza, yang dilakukan ke Jerusalem selepas mereka membina negara haram Israel, maka intelektual mereka mengatakan orang Yahudi paling aman ketika pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab di Jerusalem. Walaupun selepas itu diperintah oleh berbagai-bagai dan diambil balik oleh umat Islam, ketika yang paling aman, tenteram, adil ketika Jerusalem di bawah pemerintahan ketika Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan tuan-tuan, tidak ada keadilan selain daripada Islam. Keadilan yang diberikan oleh bangsa bersatu ialah ilusi. Ketika bangsa bersatu telah ada piagam bangsa bersatu, Charter of Justice, Charter of Equality, ketika itulah mereka menyerang dan membunuh umat Islam di Palestin. Ketika mereka sudah ada Charter of Justice, Charter of Equality, hak setiap individu, ketika itulah mereka menceroboh umat Islam di Palestin. Rupa-rupanya yang mereka ada di bangsa satu hanyalah ilusi semata-mata sampai hari ini. Dan diakui oleh intelektual Yahudi sendiri bahawa
pemerintahan yang paling indah ialah ketika pemerintahan Sayyidina Umar. Begitu juga ketika Utsmaniyah, tuan-tuan. Yang negara Balkan menyaksikan tidak ada keadilan yang lebih indah kecuali ketika negara Balkan di bawah pemerintahan Utsmaniyah. Dicatatkan oleh pemimpin mereka sekarang, sampai sekarang. Pemimpin Belarus datang ke Utsmaniyah, ke Turki beberapa tahun pas. Dan dia menyatakan kepada Presiden Turki bahawa negara kami berhutang pada Utsmaniyah. Tidak ada zaman yang lebih adil kecuali ketika kami diperintah oleh Utsmaniyah. Itu akuan yang ikhlas daripada Perdana Menteri Belarus sendiri yang datang ke Turki beberapa tahun lepas. Tetapi kita memilih selain daripada keindahan ini, tuan-tuan. Mari kita renungi ketika kita menyambut tahun Hijriah tahun ini. Inilah International yang hanya ada perlembagaan pada tahun 1945, sangat-sangat lewat. Dan dia mengatakan Islam mundur sedangkan dia mencipta perlembagaan bangsa bersatu daripada umat Islam. Peace and security, sustainable development, human rights dan sebagainya dipetik daripada Sahifah Madinah. Sama ada mereka akui atau tidak, itulah kandungan bangsa bersatu yang hanya ada dalam perlembagaan tapi tak pernah dilaksanakan. Tuan-tuan yang semati, mereka ada Charter of the United Nations, ada Statute International Court of Justice dan sebagainya. Tetapi apakah mereka laksanakan dalam dunia moden hari ini? Ketika umat Islam dibunuh. Dan kita cuba lihat data-data yang berlaku di Gaza sebelum ini. Tahun 1945, Bangsa Bersatu diletakkan di New York. Ketika itulah USA yang mendakwa mereka menegakkan keadilan. Mereka menceroboh hampir 70 buah negara dunia. 70 buah negara dunia yang mereka cerobohi. Dan mereka mengatakan mereka melaksanakan Charter of Justice. Hakim-hakim depan saya, mari kita renung bersama. Sedangkan mereka mengatakan Iran ialah negara yang pengganas. Apakah reka Iran sejak 1945? Tidak ada negara yang diceroboh oleh Iran. Tetapi Amerika menceroboh setiap negara. Dan tuan-tuan bersama Amerika, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamasakum nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim, nescaya kamu disambar oleh api neraka. Tak perlu jadi zalim, tuan-tuan. Hanya setuju dengan menyokong orang zalim sudah cukup untuk kita disambar api neraka. Tak perlu kita jadi zalim. Hati-hati untuk kita menyokong rakyat Malaysia. Banyak sokong Amerika berbanding dengan Iran. Kita tidak lihat Syiah, tuan-tuan. Kita lihat geopolitik. Yang satu menzalimi, yang satu lagi dizalimi. Oppressor dengan di-oppress. Kita menyokong yang dizalimi, al-mazlum. Bukan masalah Syiah. Jangan keliru. Maksud saya, tuan-tuan, hari ini hijrah. Kita mesti bangkit dengan hijrah kita. Tinggalkan sifat lama kita. Tuan-tuan semati. Lihat sejarah Amerika. Dia telah meletakkan bom atom ke atas Hiroshima dan Nagasaki bukan untuk tentera yang mati kanak-kanak dan wanita. Mereka tak menang dalam medan peperangan. Mereka membunuh orang awam sama seperti di Gaza. Mereka telah menghancurkan Iraq. Mereka menghancurkan Vietnam. Vietnam tak ada dosa sedikit pun mereka hancurkan. Mereka kalah di Vietnam. Mereka hanya menang sekali dengan Jepun. Itu pun tahun 1945. Yang lain semua kalah. Termasuk sekarang kalah dengan Iran. Dia menceroboh Syria, menceroboh Libya, membunuh pemimpin-pemimpin Islam, mengatakan genosid di Rwanda, di Gaza. Dan tuan mengatakan dia adalah hero dunia. Dan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamasakum nar. Ingat pesanan Allah. Jangan sekali-kali kita bersama cenderung kepada orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Apa yang berlaku di Gaza? 60% bumi Gaza telah
diceroboh. Di bawah bangsa bersatu yang mencerobohnya siapa dia tuan? Israel. Dibantu oleh Amerika. Dibantu oleh NATO. Dibantu oleh negara Eropah. Eropah, NATO, Amerika sekutunya yang kalau kita lihat separuh dunia menghancurkan sebuah daerah bernama Gaza. Bukan sebuah negara, bukan sebuah negeri, sebuah daerah sebesar Kajang ini. Peperangan 3 tahun telah berlalu. Pertahankan Masjid Al-Aqsa. Tetapi Israel tidak dapat menguasai sepenuhnya. Mereka kuasai 60%, bumi Gaza 40% masih di tangan pejuang. Maksudnya pejuang tidak kalah. Walaupun dunia menyerang Gaza, Gaza kesorangan. Hatta negara Arab tidak bersama dengan Gaza. Hatta Palestin tidak bersama dengan Gaza. Mahmud Abbas tidak bersama dengan Gaza, tuan-tuan. Yang tuan-tuan hatta derma kepada Mahmud Abbas, kepada Palestin, sedangkan Mahmud Abbas tidak menyokong perjuangan Gaza. Tuan-tuan tersalah derma. Mari kita renung kembali tahun baru ini. Data semalam, 70,000 Palestin yang telah terkorban, yang telah syahid akibat Yahudi, Israel, Amerika, NATO, Eropah, dan negara Arab sendiri. Di atas perlembagaan bahasa bersatu. Banding dengan Sahifah Madinah, banding dengan surat jaminan yang diberikan oleh Sayyidina Umar ke atas penduduk Jerusalem, bandingkan dengan pemerintah Utsmaniyah ketika di Balkan, jauh sama sekali, tuan. Mereka bukan setakat untuk mengambil Palestin, Gaza, tetapi untuk mengambil 6 negara. Sebagaimana yang tuan tahu, dalam perancangan besar mereka untuk menubuhkan Israel Raya, yang mereka sebut daripada Mesir sampailah ke Iraq, daripada Sungai Nil sampai ke Sungai Euphrates ialah bumi mereka. Syria, Jordan, Iraq, Lebanon, Mesir, Arab Saudi ialah bumi mereka. Madinah ialah bumi mereka. Mereka telah isytiharkan Madinah, Mekah, bumi kami. Di Madinah ialah moyang kami. Moyang kami bernama Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, itu moyang kami. Moyang kami berada di Madinah sebelum Rasul kami datang lagi. Kami ingin ambil Madinah terbuka. Dan kita masih tidur. Masjid Al-Aqsa sedang dijajah. Dan kita masih tidur. Mengharapkan Hamas yang sedikit pertahankan Masjid Al-Aqsa. Negara Arab yang banyak meletakkan negeri mereka untuk military base kepada negara yang menentang Islam. Tuan-tuan, cita-cita mereka terakhir ini ialah untuk menawan tiran. Mereka mengatakan bumi yang bernama Greater Israel ataupun Israel Raya ini tidak cukup. Kami ingin merintah dunia. Yang menghalang kami merintah dunia ialah Iran. Iran harus dihapuskan. Tuan-tuan, bagi Al-Yahud Nasara, mereka tak bezakan Syiah dengan Sunni. Mulanya mereka gunakan Sunni untuk hancurkan Syiah. Bila Syiah sudah hancur, maka mereka hancurkan Sunni. Bagi mereka Sunni dan Syiah sama saja. Yang beza, tuan-tuan, akibatnya peperangan yang dilancarkan, yang kita saksikan antara Iran, US, Israel dan Kesatuan Eropah. Seluruh dunia berpakat untuk menentang Iran, termasuk negara Sunni bersama dengan Amerika untuk menentang Iran sebab Syiah kononnya. Tuan-tuan, kita beza yang zalim dengan yang dizalim. Kita bukan sokong Syiah, kita sokong yang dizalimi. Al-mazlum wal-zalim wal-mazlum, kena beza. Dan apa yang berlaku ialah
peperangan yang rancak dalam 2-3 minggu lepas berakhir dengan kekalahan Israel total. Berita tidak keluar. Tuan-tuan yang merujuk TV3 tak akan dilaporkan. Tuan-tuan yang merujuk CNN, berita ini tak akan keluar. Israel hancur lebur. Haifa hancur, Tel Aviv hancur, dan pertahanan mereka lebur. Tel Aviv, Jaffa, Nevatim. Tuan tahu saya apa dia Nevatim? Nevatim ialah base, military base Israel Amerika terbesar di Israel, telah hancur lebur. Kemudian pangkalan tentera telah hancur. Apa yang berlaku digambarkan sangat menakutkan. Lebih dahsyat daripada apa yang berlaku di Gaza. Gaza hancur dalam 3 tahun, tetapi Israel hancur dalam 3 minggu. Sawak bisawak. Tengok tuan-tuan apa yang berlaku. Base, army base mereka, military base mereka, yang menyimpan F-35, hancur lebur. 42 jet pejuang Israel hancur dalam masa 3 minggu. Berita tak pernah sampai pada tuan. Sebab tuan rujuk kepada CNN. Tuan-tuan hanya tahu bahasa Inggeris, kena tipu hidup-hidup. Orang Malaysia terkenal hanya tahu bahasa Inggeris. Bahasa Arab dia tak tahu. Rusia dia tak tahu. Perancis tak tahu. Dia hanya ambil berita di bahasa Inggeris dan dia kena tipu hidup-hidup. Saya tak baca berita bahasa Inggeris kecuali dikonfirm oleh berita daripada sumber kita sendiri. Apa yang menyebabkan Israel menyerah kalah ialah Dimona. Tuan tahu apa dia Dimona? Dimona ialah nuclear reactor Israel telah dibom oleh Iran. Setakat mana rosak saya tak pasti. Tetapi itulah sebab Israel minta segera ditamatkan peperangan. Minta tolong Amerika. Apa yang berlaku ialah the last straw. Ialah perisikan 9900. Tuan-tuan tahu apa dia? Mossad peringkat tertinggi dimusnahkan oleh Iran dalam 3 hari lepas, minggu lepas. Semua database dia dipegang oleh Iran. Dia tahu semua gerakan Mossad di dunia. Dia boleh sebut satu persatu yang bersebaran seluruh dunia, dan dengan ini Israel mengangkat tangan. Tetapi tak ingin mengaku kalah, suruh Amerika yang mengaku. Tentera Amerika, sebenarnya tentera Israel, tentera Amerika sama saja tuan, ditahan oleh Iran ribuan. Berita ini semua tak sampai pada tuan-tuan. Negara yang diboikot oleh dunia, Iran, 40 tahun atau lebih diboikot oleh dunia, sekarang bangkit untuk menewaskan dua kuasa nuklear dunia, Amerika dan Israel. Tak mungkin berlaku, tetapi telah berlaku. Ini tentera Alpha Delta Force. Tuan-tuan tahu Delta Force? Komando terbaik Amerika telah ditawan, dijinakkan seperti kucing jinak oleh Iran. Mereka cuba masuk ke sepadan dan ditahan beribu-ribu. Israel sudah hancur. Minta Presiden Amerika berunding dengan Iran supaya berhenti. Berhenti perang, kita telah kalah. Berunding, kita adakan undingan ceasefire. Tuan-tuan, sejarah Israel Amerika, selagi mereka menang, mereka tidak akan pergi ke medan ataupun meja rundingan. Kalau mereka pergi ke rundingan, maksudnya mereka kalah. Mereka tak akan mungkin pergi. Lihatlah di Vietnam, lihatlah di Somalia ataupun di mana-mana saja. Mereka tak akan berunding kalau mereka menang. Mereka berunding bila mereka kalah, dan sekarang mereka berunding maksudnya kalah. Dan kami akan lakukan apa saja untuk berhenti peperangan. Sebab Israel sudah hampir hancur. Entiti Israel sudah hampir hancur.
China telah hapuskan peta Israel daripada peta di China. China lebih hebat pada kita. Israel tidak ada lagi. Yang adalah Palestin. Dan Iran mengatakan kita boleh tamatkan peperangan dengan syarat yang kami tetapkan, bukan anda letakkan. Anda sebagai pihak yang kalah mesti dengar syarat kami. Dan Pakistan, Turki menjadi baruah mereka. Iran mengisytiharkan kemenangan peperangan. Ada berita ke Malaysia? Tak ada. Iran telah isytiharkan kemenangan. Musuh telah kalah. Apa yang dilakukan oleh Amerika ke atas Iran? Dia menjadikan Iran superpower. Sebelum peperangan, Selat Hormuz terbuka luas untuk kapal minyak lalu. Tetapi lepas peperangan ditutup. Amerika kalah. Amerika got nothing. Trump memberikan kemenangan kepada Iran and getting nothing in return. Dan tak dapat apa-apa. Dikutuk oleh seluruh rakyat Amerika. Dan sekarang Iran yang dikatakan pengganas mengajar lesson kepada Amerika, mengajar lesson kepada NATO, mengajar lesson kepada dunia, termasuk Malaysia. Kita sendiri, untuk kita ambil iktibar. Tuan-tuan, di Parlimen Kongres Amerika, 2-3 hari lepas, mereka mengatakan memalukan. Apa yang dilakukan oleh Amerika di Iran memalukan, lebih malu daripada kita kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tuan-tuan, Amerika kalah dalam Perang Dunia Kedua. 5 tahun kemudian baru mereka letakkan bom atom di Hiroshima. Kalau tidak dengan bom atom, mereka terus kalah. Kita lebih malu daripada Perang Dunia Kedua. Inilah dasar kerajaan yang sangat memalukan Amerika sebagai superpower. Rupa-rupanya Amerika dari segi teknologi jauh lebih rendah daripada Iran. Jauh lebih rendah daripada China. Jauh lebih rendah daripada Rusia. Dan kita mengatakan kita adalah superpower yang terbesar dunia. Rupa-rupanya ilusi. Sama seperti pelbagai bangsa-bangsa satu. Dan Amerika menyerah kalah. Satu malu yang besar dalam dunia moden. Dan sekarang dibincangkan oleh seluruh dunia. Termasuklah oleh penganalisis bahawa Israel telah hampir hancur. Sekiranya tidak ada gencatan senjata, baruanya ialah Pakistan dan Turki. Maafkan saya tuan-tuan, maka Israel telah hancur. Nasib baik ada Pakistan dan Turki yang menggariskan ceasefire dan terselamat kehancuran Israel yang total. Ini dia dikatakan hero dalam perundingan perdamaian ini. Pakistan. Pakistan baru saja berperang dengan India. Amerika masuk menolong India, yang menang adalah Pakistan sebab Pakistan ditolong oleh China. Dan Amerika mengatakan, marilah India dengan Pakistan berdamai. Berdamai maksudnya proksi Amerika kalah. Apabila Amerika masuk ke Thailand, mengambil dombakan di antara Kemboja dengan Thailand, maka menang Kemboja. Tak pernah siapa sangka sebab Kemboja dibantu oleh Rusia. Maka berdamai antara Kemboja dengan Thailand sebab proksi Amerika kalah dalam peperangan. Amerika kalah dalam setiap peperangan. Maka berdamai maksudnya Amerika kalah. Sekarang di Thailand berdamai, di Pakistan berdamai sebab proksi Amerika kalah. Sekarang mereka ulang di Iran dan berdamai. Yang menjadi ejen ialah Perdana Menteri Pakistan. Berdamai maksudnya Amerika kalah. Tuan-tuan tak akan dapat berita yang sebenarnya selagi tuan-tuan merujuk CNN, BBC, Bloomberg dan sebagainya. Tuan-tuan akan ditipu hidup-hidup. Maka saya tuan-tuan, hari ini hari Hijriah.
mesti kita beranjak satu paradigm daripada yang lepas. Biar saya mulakan anjakan tersebut pagi ini. Syarat. Kalau ingin kami berhenti serangan ke atas Israel, syarat pertama, aset Iran yang dibeku oleh dunia, Amerika khususnya, mesti dicairkan kembali. Sekata ekonomi, tanda Iran ditarik balik. Semua tentera Israel harus keluar daripada Lebanon. Mereka bayar kami dulu pendahuluan 12 bilion sebelum tanda tangan. Dan setelah Hamas kami akan buka 60 hari. Kami tengok apakah mereka patuh atau tidak. Tuan-tuan, siapa bagi syarat? Yang beri syarat inilah yang menang. Yang terima syarat yang kalah. Dan sekiranya desain perjanjian ini dijangka 19 hari bulan di Geneva, kami akan buka. Kami akan buka 60 hari sebagai percubaan. Apakah mereka patuhi atau tidak? Dan minyak akan turun. Dunia akan kembali makmur. Sekiranya US, Israel belok perjanjian ini, kami akan bom Washington. Mungkin retorik, mungkin benar, mungkin bohong, tak tahu. Ini ialah statement daripada Iran. Sekiranya US belok dalam perjanjian ini, Washington kami akan bom. Adakah kalimah ini datang pada orang kalah? Sebagaimana yang disiarkan dalam berita kita kadang-kadang yang menggambarkan demikian. UK, Perancis, Jerman, Itali yang selama ini hantar tentera untuk hancurkan Islam. Di Gaza ialah tentera UK, Perancis, Jerman. Sekarang mereka bersama Israel untuk hancurkan Iran. Mereka terketar-ketar sebab tentera mereka banyak yang mati. Dan mereka bercakap sekarang, kami akan tarik balik boikot ekonomi kami sekiranya letak senjata ditantangi. UAE penolong besar Israel di Timur Tengah juga mengatakan kami, jangan pisman, kami akan bayar. Kami akan bayar pada Iran sebanyak mana yang diminta. Kami akan bayar 12 bilion untuk pertama kali ini. 12 bilion kami akan bayar. Asalkan Iran berhenti serangan. Sebab Iran telah hapuskan seluruh military base di negara Arab. Rupa-rupanya negara Arab bukan bersama kita, bersama dengan Israel dan Israel dan Amerika. Rupa-rupanya negara Sunni bukan bersama kita. Mereka bersama dengan US dan Israel. Maafkan saya tuan-tuan. Dan UAE kata kami akan bayar ataupun akan cairkan yang kami bekukan harta Iran. Dan sebelum berunding, bayar 12 bilion dulu. Apakah sudah bayar atau tidak, saya tak pasti tuan. Iran mengatakan dalam perjanjian ini yang akan ditandangi di Geneva dalam minggu depan ataupun 2 hari lagi mesti disaksikan oleh China dan Rusia. Sebab kamu sentiasa berbohong, wahai mereka dan Israel. Sekiranya kamu sanggup tandangi, kami akan penuhi janji kami, iaitu kami akan buka selat Hamas. Dan ini memberi pengajaran apa yang disebut oleh profesor kita, Profesor Marandi mengatakan kepada UAE, sekarang era untuk menjadi agen Zionis telah berakhir. Dan sekarang kami tahu bahawa negara Sunni semuanya agen kepada Zionis. Bukan saya kata, profesor kita kata. Dan menyebabkan dia dihina. Israel yang degil ini karena cita-citanya besar, tamak untuk menguasai Iran, untuk kuasai Afghanistan, dan untuk kuasai dunia. Dia sebut daripada Jakarta sampai ke Istanbul, kawasan yang dia akan ambil. Dia tak sebut Kuala Lumpur, tuan-tuan. Dia sebut Jakarta. Secara terbuka, tanpa segan silu, sekarang mengalami kekalahan yang memalukan. Dan di
dibeli oleh dunia. Negara yang di boikot, yang dipecilkan ekonominya, yang dianggap sebagai negara yang sudah hilang kekuatan ekonomi sama sekali, mengalahkan dua superpower, dua negara nuklir, yaitu Amerika dan Israel. Sekarang Iran berdiri tegak. Kita lihat geopolitik, tuan. Kita tidak pernah lihat Syiah. Kita tidak pernah lihat Syiah, tuan. Kita lihat geopolitik. Bendera Iran tegak di Timur Tengah sebagai kuasa baru. Terima kasih Amerika. Al-Yahud wa Nasara menjadikan Syiah sebagai kuasa baru. Iran berfalsafah. Sebelum kamu serang kami, kamu tahu tak sejarah kami? Ketika kami sebelum Islam, ketika kami bernama Parsi, sejarah kami 5,000 tahun. Sejarah Amerika baru 250 tahun. Sejarah Israel 78 tahun. Apakah kamu tidak berfikir tentang sejarah keagungan kami? Selepas Islam, seluruh saintis Islam, sebut siapa namanya, datang daripada Iran, Parsi. Al-Khazmi daripada Parsi. Al-Razi, Ibn Sina. Sebut saja, siapa saja ahli sains bukan daripada negara Arab, daripada Parsi. Sebut saja ulama Islam yang terkenal. Imam Bukhari, Parsi. Imam Muslim, Parsi. Imam Tirmizi, Parsi. As-Samarqandi, Parsi. Siapa ulama di luar Parsi disebut oleh Iran? Apakah kamu tak pelajari sejarah ini? Imam Ghazali orang Parsi. Al-Khazmi orang Parsi. Al-Razi orang Parsi. Al-Kashi, Olobe, semua orang Parsi. Setiap saintis agung Muslim datang daripada bumi Parsi. Apa kamu tidak tahu sejarah ini? Tuan-tuan, orang Islam sendiri tak tahu. Mereka tak tahu Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Samarqandi. Semua daripada Parsi. Dan kami tahu Amerika akan tipu. Kami tahu Amerika akan tipu. Perjanjian ini hanyalah trap. Kami tahu sebagai seorang Islam. Kami bila diajak berunding, kami berunding. Bila mereka untuk berdamai, kami berdamai. Kami tahu mereka akan tipu kami. Ya selebihnya kami serah pada Allah. Kami tahu Amerika sekarang sudah kalah. Untuk ambil masa, untuk beli masa, mereka katakan berunding. Berunding ini tipu, kata Iran. Kami tahu. Saya berkata gitu, tuan. Sebab yang bercakap ini pembohong. Trump ini pembohong. Mak dia kata dia pembohong. Anak saudara dia kata pembohong. Mak dia kata jangan percaya anak saya ini. Dia pembohong. Mak dia kata saya kata. Mereka percaya, tuan-tuan percaya, mak dia sendiri tak percaya. Kata Iran, kami tak percaya, dia bohong. Sebab dalam pemilihan presiden lepas, Trump kalah. Yang menang ialah Harris. Yang wanita menang. Baru kita tahu, rupa-rupanya yang angkat menangnya inilah Israel. Tugasnya adalah hancurkan Iran. Dia dah kalah. Tuan-tuan, selalunya orang kalah jadi presiden dalam penipuan. Banyak negara seperti itu. Yang menang dilenyapkan, yang kalah diangkat sebagai pemimpin. Di mana-mana saja. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan dikau bercakap dengan malaikat, sesungguhnya kami ingin jadikan khalifah di atas semua bumi. Qalu, mereka bertanya, atul man fiha yusir fiha yusbud dima wa nusabihu bihamdik wa naqadus lak. Mereka bertanya, apakah dikau ya Allah akan menjadikan khalifah itu orang yang menumpahkan darah, yang melakukan kemusnahan, sedangkan kami bertasbih, bertahmid dan mentakdiskan dikau. Allah menjawab, qul inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui, kata Allah, apa yang kamu tak tahu. Firasat malaikat tepat.
Dirasa malaikat tepat, manusia mendarah. Manusia menumpahkan darah. Israel mengatakan, kami tidak binding dengan keputusan sebab kami tak ada kena-mena dengan Amerika. Amerika yang kalah, kami tak kalah. Kami akan terus serang. Kami akan terus kuasai Masjid Al-Aqsa. Yang minta supaya berdamai ialah Israel. Sekarang dia letak tugas kepada Trump dan dia mengatakan sebaliknya. Yang minta perdamaian adalah Israel. Dan tengah angkuh Netanyahu bercakap, kami tidak akan mengaku kalah. Kami akan kekal di Lebanon, Syria dan Gaza. Baru kita tahu Gaza, Syria itu ialah ejen Israel. Yang tuan puji, pemimpin baru Islam jadi ini rupa-rupanya ejen Israel. Kena tipu lagi. Sekarang dia sudah bercakap, Syria itu kami punya. Tuan-tuan, kami akan luaskan lagi. Dah kalah, angkuh lagi. Kami akan luaskan lagi kedudukan kami di Gaza, Lebanon dan Syria. Kami akan bina military base di Gaza. Gaza akan dihalau keluar seluruhnya. Kami akan kuasa Gaza. Ketika dia kalah, dia bercakap seperti itu, tuan-tuan. Dan kami sekarang bersedia untuk mengambil Turki dan Mesir. Ketika kalah, dia bercakap untuk mengambil Turki dan Mesir. Mesir dan Turki ejen mereka. Saya sebut pasal Turki dulu 4 tahun lepas. 3 tahun saya tak dipanggil ke masjid ini. Hari ini saya sebut balik tentang Turki. 3 tahun saya tak dijemput ke masjid ini. Maafkan saya, tuan-tuan. Ingat. Sekarang pakcik kita bercakap. Menyerang Syria, menyerang Lebanon, maksudnya menyerang Turki. Alhamdulillah, pakcik kita bercakap. Mengikut analisis, Turki ialah kuasa NATO terbesar. Jangan main dengan Turki, Israel. Tapi jangan bimbang. Jangan bimbang, Turki ialah sahabat baik US. Dan yang menghantar minyak ke Israel ialah Turki. Sekiranya benar Turki ingin menghapuskan Israel, hanya 2 hari tutup paip minyak ke Israel dan Israel telah jatuh 3 tahun lepas. Tetapi minyak terus dihantar oleh Turki kepada Israel melalui pelebuhan Turki, minyak daripada Azerbaijan. Cek balik, tuan-tuan, dari manakah minyak Haifa menerima bantuan daripada Turki? Siapakah yang melatih pilot Israel? Turki. Dan Israel tidak ada bumi yang luas untuk belega siap berjuang. Yang dilatih ialah di Konya, Turki. Tuan-tuan kena buka luas pembacaan. Jangan hanya baca dalam bahasa Inggeris, baca dalam bahasa Turki, baca dalam bahasa Arab, baca dalam bahasa Rusia. Baru tuan-tuan tahu sejarahnya sebenarnya. Orang Malaysia sangat kecil. Dia duduk bawah tempurung. Hanya tahu bahasa Inggeris. Bahasa Arab pun tak tahu. Bahasa Islam sendiri. Baca Quran pun bila pencin baru nak baca tajwid. Memalukan. Maafkan saya, tuan-tuan, sekali lagi. Ini ialah hari hijrah. Pencin baru nak belajar tajwid. Sepatutnya 12 tahun telah selesai tajwid. Kita nak laksanakan Al-Quran. Bukan baru nak baca tajwid. Tapi Alhamdulillah bacalah sekurang-kurangnya. Kita terus belajar. Tuan-tuan. Usaha terakhir Amerika. Dia bom kapal India. Dia tuduh Iran. Iran kata, ya tuduh itu ialah Amerika. Senyap. Yang bom kapal India itu bukan kami, Amerika. Senyap berita. Tujuannya ialah untuk false flag. Dia buat kejahatan, tuduh Iran. Tuan-tuan. Kereta bom. Pesawat bom B-52H. Sebenarnya duduk di Itali. Dalam perjalanan untuk bom Iran. 2 hari lepas, dia kata bom kereta B-52 ini terlepas di California. Tuan-tuan kena tipu lagi. Tuan-tuan kena tipu.
Dia sudah buat dari Itali dalam perjalanan ke Iran, tetapi dia kalah, patah balik. Dan untuk tutup berita, dia kata jatuh. Yang Malaysia siarkan semalam ialah P-52, bom yang bawa bom atom dulu, telah jatuh di California. Macam mana daripada Italy sampai ke California? Dan tuan ialah untuk menunjukkan bahawa dia sedang patuh kepada perjanjian untuk ceasefire. Tuan-tuan jangan percaya berita CNN. Dan dia kata 8 anak kapal yang terkorban dalam CNN melaporkan. Dan sebelum ini dia kata kapal terbang ini tak boleh ditembak, tak boleh jatuh. Tiba-tiba dia kata jatuh. Bukan orang perang di situ, bukan bom. Yang bawa ialah pemberita saja. Banyak menipu. Terlalu banyak penipuan. Tapi tuan-tuan tak tapis berita ini. Satu lagi tuan-tuan. Bukan dia nak berdamai. Dia nak ambil bumi Somalia. Sekarang Somalia dipecah dua. Jadi Somaliland. Satu kawasan yang duduk di hujung dekat Yaman dijadikan bumi Israel. Namanya Somaliland. Dia ambil pada bawah Somali, jadi Somaliland. Dan semalam, 2 hari lepas, pemimpin yang dilantik oleh Israel datang berkunjung ke Israel sebagai agennya, pakai kopiah macam saya. Apa yang dikatakan ialah, kami ingin ambil Cuba. Dah lah kalah kat Iran, nak ambil Cuba pula dah. Cuba kata masuk. Kamu tahu kamu kalah. Kamu tahu kamu kalah. Satu masa dulu datang ke Cuba, datang, kami terima. Dan sekarang Cuba memberikan senjata kepada setiap rakyat dia. Lawan Amerika. Kita bangsa, walaupun kita komunis, kita tak tunduk kepada Amerika. Sekarang Cuba memberikan senjata kepada setiap rakyat, orang kampung. Kalau Amerika masuk, kita mati bersama. Ini sikap Cuba, tuan-tuan. Dah lah kalah di Iran. Nak serang Cuba pula dah. Nak serang Mesir dan Turki. Dan jangan lupa nak ambil Filipina. Dan apa yang dilaporkan oleh geopolitik ekonomi, mereka sedang ingin kuasai Filipina. Dan mereka sudah ada military base yang banyak di Filipina. Tujuannya untuk menghadapi China. Apa yang berlaku ialah kerusuhan dicetuskan di Filipina. Dan bagaimana berlaku di Sipadan satu masa dulu, tuan, dia ulang di Filipina kembali. Maksudnya Asia Tenggara tidak selamat daripada angkara Amerika dan Israel. Begitu juga Thailand tak selamat. Apabila mereka cetuskan peperangan antara Kemboja dengan Thailand, berakhir dengan kekalahan Thailand, sebab Kemboja ditolong oleh Rusia. Maka berdamai ini tidak kekal, tuan-tuan. Hanya tunggu masa, sebab Amerika ingin kuasai seluruh kawasan Asia Tenggara. Dan sekarang, tentera Israel, Raja Israel banyak masuk ke Thailand. Bila saya sebut demikian, orang Thailand marah pada saya. Sekarang, mereka telah masuk ke Koh Samui. Mereka adakan sekolah mereka di situ. Polis Thailand yang menangkap mereka, bukan saya kata. Mereka masuk ke mana-mana saja, tuan-tuan. Dan sekarang, kita lihat jenayah yang berlaku di Koh Samui ialah ada hubungan dengan kedatangan Yahudi ke Thailand. Maafkan saya. Bangladesh. Ini Perdana Menteri yang paling hebat. Dr. Muhammad Yunus ialah pemenang Nobel Prize dalam bidang kimia, tak silap saya. Dia dijadikan Perdana Menteri, sekarang sedang dicalon untuk menjadi Setiausaha Agung Bangsa Bersatu. Ada ganti ruginya, iaitu Pulau Saint Martin. Pulau Saint Martin akan dijadikan military base Amerika yang sangat strategik. Apakah sudah diserah atau tidak? Saya serah kepada tuan untuk kaji. Dan sebagai balasannya,
Profesor Muhammad Yunus akan dilantik menjadi Setiausaha Agung Bangsa Bersatu, lebih mudah dia menghancurkan negara Islam apabila bangsa bersatunya orang-orang Islam. Tak pernah berlaku sebelum ini. Dan bagaimanakah yang berlaku di Pakistan dan India lepas? Kita lihat apa yang berlaku seperti ini. 5 jet pejuang India jatuh tergolek dalam masa 16 hari. 16 jam. Peperangan yang paling singkat dalam dunia berlaku antara India dan Pakistan, yang berakhir dengan kemenangan total Pakistan. Berita tak sampai ke Malaysia. Dan berdamai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatun ya'labu walah. Wa zinatun wa tafakurum bainakum wa tasbil amal aulad. Dan ketahuilah, hanya saja kehidupan dunia ini ialah laibun, main-main. Walahwun, urasenda. Wazinatun, perhiasan. Watapahurun, berbangga-bangga. Watahrum bainakum, berbangga dan kamu. Watakasru fil amwal walad, dan berbanyak-banyak anak pinak dan harta benda. Kamasil ghaisin anjabul kufar, seperti hujan yang turun, yang tumbuhan-tumbuhannya naik hijau, mengembirakan hati petani yang menanamnya. Kau serawasin aja berkopanu nabatuhu, semua hijau atau musfarra, kemudian pohon hijau akan mati kekuningan dan akan hancur. Semua yakun hutama, dan hancur berkecai di tiup angin. Itulah dunia. Dunia main-main. Bekerja main-main. Main pun main-main. Dan berbangga-bangga. Sedang berbangga siapa Piala Dunia sekarang. Siapa juara Piala Dunia? Watakasrun, watapahurun. Berbangga-bangga untuk dapat juara dunia dalam World Cup. Mereka berjuang hampir mati. Separuh mati. Ini Allah kata, watapahurun. Berbangga-bangga untuk pegang rekod dunia. Dubai pegang rekod dunia, tertinggi dunia. Kuala Lumpur nombor 2. Watapahurun bainakum. Berbangga-bangga dan kamu. Tetapi main-main. Semuanya main-main. Kecuali mereka yang beramal soleh, yang beramal dan berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Itu saja yang tidak main-main. Yang lain semua main-main. 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 Tuan-tuan, negara Islam berbangga 14 buah negara mewakili World Cup. Daripada 14 buah negara. Satu bola, 20 orang kejar. Kejar juga bola itu. Sampai dapat bola, tendang balik. Tak ke mana. Saya tak tengok World Cup, tuan-tuan. Tuan-tuan habis tengok satu Malaysia, satu dunia. 2 bilion melihat bola setiap malam. Itu statistik. Saya tak tengok, tuan-tuan. Ini watapahrum, laibun, walahwun. Saya berbeza dengan tuan-tuan. Jangan lupa apa yang berlaku di Gaza. Ketika mereka sedang berpesta di Mexico, berpesta di Kanada, berpesta di US, jangan lupa nasib saudara kita di Gaza. Rupa-rupanya, ceasefire ini, permintaan Israel. Israel nak tengok bola. Tenteranya nak cuti malam sepanjang World Cup, nak tengok bola. Itu sebab ceasefire. Kena tipu lagi. Nak berbangga-bangga Israel masuk World Cup katanya. Iran pun masuk juga. Lebih baik Iran dengan Israel lawan bola. Masa World Cup di Qatar, Rusia dinafikan untuk masuk ke World Cup sebab dia serang Ukraine. Tetapi Amerika serang Iran, serang Gaza, serang Afghanistan, serang Cuba, nak serang Turki dan Mesir. Dimasuk, bukan masuk, jadi tuan rumah pula. Inilah bangsa bersatu, tuan-tuan. Inilah pelbagai bangsa bersatu yang Tuhan junjung. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fataqasu nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim, nescaya kamu disambar oleh neraka.
Semalam pertandingan Iran dengan New Zealand. Seri. Hebat. Bukan itu saya nak ceritakan. Saya nak ceritakan ialah 300 pegawai keselamatan iringi pemain Iran. 300 polis tentera iringi. Iran tak boleh masuk ke mereka, tuan-tuan. Tak bagi visa. Jemput tapi tak bagi visa. Diberi visa hanya 24 jam. Terpaksa duduk di Mexico. Hari lawan baru pergi ke mereka. Sudah lawan balik semula. Ini ialah pemegang perlembagaan bangsa bersatu. Kenapa dia takut Iran? Dia kata Iran akan mengganas di stadium. Padahal Iran datang hanya bawa jersey dia ada nombor 168. Tidak ada. Amerika takut. Amerika takut pada 168. Apa dia 168, tuan-tuan? 168 ialah kanak-kanak perempuan yang dibunuh oleh Amerika hari pertama peperangan dengan Iran. Sekolah tahfiz anak perempuan yang usianya 8 tahun, 168 dibunuh oleh Amerika tanpa sebab. Dan tuan masih sokong Amerika. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatakabun nar. Dia takut pada 168. Dan bila bertolak daripada Tehran, mereka bawa Al-Quran, cium Al-Quran. Seolah-olah kami pergi tak balik lagi. Apa yang bakal berlaku di Amerika kami tak tahu. Kami berserah pada Allah. Sebab false flag bakal barangkali akan dirancang untuk menyatakan Iran mencetuskan keganasan. Dan perlawanan pertama Iran di Amerika 2-2. Lepas menang, balik terus ke Mexico. Kalau ada lawan, lagi. Tengok bagaimanakah negara yang pegang lembaga perlembagaan bangsa bersatu melayan pemain yang tidak ada sebarang, yang ada jersey saja. Bola pun tak bawa. Tuan-tuan, mereka menggambarkan rusuhan akan berlaku. Dan mereka akan letakkan Iran yang melakukannya. Belum berlaku, tuan-tuan. Kita harap tidak berlaku. Tetapi inilah yang digambarkan oleh penganalisis. Mereka sangat bimbang. Sebab mereka akan menggunakan ini untuk menghancurkan Iran sekali lagi. Mereka akan mengatakan tentara Iran yang melakukannya. Dan presidennya ialah part of the system. Tuan-tuan, siapa diakah Presiden FIFA sekarang? Tengok betul-betul dia. Ingat ketika Israel membakar Masjid Al-Aqsa. Dan Perdana Menteri mereka Golda Meir namanya. Dia mengatakan, kita bakar Masjid Al-Aqsa untuk test orang Islam. Bila kita bakar, dan tak ada satu pun negara Islam yang bawa tentera untuk hancurkan Israel. Maksudnya orang Islam sekarang sedang tidur. Kita teruskan tidur mereka dengan triple S. Spot. Kita bina stadium banyak-banyak supaya pemuda mereka masuk sebelum asar, keluar lepas Isya. Mereka tak akan solat Isya, Maghrib dan Isya. Dan mereka akan buat di negara Islam lebih banyak. Negara Islam kita buka stadium banyak, itu perancangan mereka. Presiden mereka adalah Presiden FIFA. Yang kedua ialah screen. Kita sebarkan maklumat bahawa Islam adalah ganas melalui Hollywood, melalui K-pop, melalui film-film Bollywood dan sebagainya. Inilah part of system. Lihat ketika Pitaran Senjata di Syarif di Sinai lepas. Terang membawa orang ini sebagai penolong dia. Yang ketika terang sign perdamaian dengan Gaza, dia berada dalam majlis tersebut. Dibawa oleh Trump ke mana-mana saja. Termasuk Kuala Lumpur. Mari Kuala Lumpur, dia duduk belakang Trump. Apa maksud dia bola sepak dengan geopolitik? Tuan-tuan, kena tipu lagi. Dia part of the system. Dia kata, lepas ini kita rancang buat lawan bola sepak
untuk lawan antara Iran dengan Israel. Amerika sendiri nasib baik menang, kata Sirkuit. Ini untuk adik-adik, tuan-tuan, bola sepak yang kita habiskan masa tak tidur malam, tunggu perlawanan, lupa untuk melihat solat tahajud pun. Dan kejutan dilakukan oleh Morocco. 1-1, Brazil hampir tewas. Kita bayangkan, kalaulah ini terjadi, kira menang. Coba bayangkan. Tapi tak berlaku. Bola sepak. Ini sebelum 2 tahun lepas. Negara yang terlibat diletakkan benderanya di atas bola. Bola ini tidak gunakan dalam perlawanan. Tetapi sebagai simbol kalimah ilahi, la ilaha illallah, diletak atas bola sebagai simbol. Apakah maksudnya? Mereka ada maksud, kita hanya gembira sebab ini bendera Saudi. Memang tak digunakan dalam perlawanan, hanya simbol. Diletakkan kalimah syahadah kita di atas bola. Tuan-tuan tak ada apa rasa. Saya sebut 5 tahun lepas. Saya sebut lagi hari ini, dan hari ini mereka tak buat lagi. I'lam annamal hayatun dia labun walah. Ketahuilah, sesungguhnya hidup dunia ini main-main. Tuan-tuan, dalam masa singkat ini, mari kita melihat siapakah yang berjaya, yaitu illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang bukan main-main ialah mereka yang beramal soleh dan berpesan dengan benar dan berpesan dengan kesabaran. Mari kita lihat sejarah kita terakhir ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam takhluqum mimma immahin. Apakah kamu terlihat? Kami cipta kamu daripada air yang hina. Wajana fi qarin makin, kami letakkan dalam rahim ibu yang kuat. Ila qadarin ma'lum, sehingga satu masa yang kami telah tetapkan. Faqadna panimal qadirun, dan kamilah yang mentakdirkan sesuatu. Wailun yawmadzil mukadzibin, dan celakalah mereka yang berdustakan hari kiamat. Mari kita lihat sejarah kita. You are nothing. Daripada satu sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, akhirnya kita dilahirkan. Alhamdulillah, kita lahirkan dengan penuh rahmat. Faqadna panimal qadirun. Allah yang memberikan segala rahmat untuk kita lahir. Kita menangis, menjerit ketika dilahirkan. Sebab kita sangka dunia rahim ibu, dunia luas. Tapi bila datang ke dunia ini, lebih luas, kita terperanjat. Kita kata peranjat sekali lagi, tuan. Bila kita masuk ke dunia tanpa sepadan, alam barzakh, kita terbeliak mata sekali lagi. Sebab kita berpindah dari dunia yang sempit ke dunia yang luas. Dulu kita terperanjat daripada rahim ibu ke dalam dunia yang kita sangka luas ini. Rupa-rupanya ini dunia yang sempit, yang disepadan oleh space and time. Kemudian bila kita masuk alam barzakh, beyond space and time, forever, ever and ever. Dan kita membesar. Umur 40 tahun. Kita angkuh. Kita lupa masa kita dilahirkan. Ayah kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bimbang-bimbang anda lupa bahawa bumi ini bumi Allah. Udara yang ada sedut itu udara Allah. Matahari Allah. Air Allah, rezeki Allah. Jangan-jangan kamu lupa kalimah Allah. Ketika kamu besar, kamu tadbir selain daripada kalimah Allah. Kamu mengambil perlembagaan sekular untuk menggantikan perlembagaan Islam. Dan kamu kekal sampai kamu mati. Bimbang-bimbang itu berlaku. Tuan-tuan, masa lahir tangan kita begini. Seolah kita kata, ini dunia aku yang punya. Bila mati, macam mana tangan, tuan-tuan? Terbuka lebar, simbol penyesalan. Semakin hari makin tua. Tahun baru Hijriah, 1 tahun lagi usia kita berkurangan. Kita tak tahu siapakah yang pergi yang paling awal dalam majlis ini lepas ini. Kita tak tahu siapa. Yang kita jaga ialah kulit kita yang cantik.
Tapi kulit akan berkedut. Yang kita jaga sepanjang zaman kita adalah setipis bawang. Bila kulit telah berkedut, telah menjadi tua, tak ada apa lagi nilai kecantikan yang kita jaga selama ini. Dan game over. Satu masa, game over. Masa peperiksaan telah tamat. Sebab kita datang ke sini sebagai ujian. Siapakah yang daripada kita yang paling baik amalannya? Peperiksaan berlaku sepanjang kita sekarang dalam Dewan Peperiksaan. Menjabil hasanati fahlu asyam salihah. Siapa dia buat kebaikan dapat 10 markah. Wa menjabil sati fala yujza illa mislaha. Siapa dia buat dosa tolak 1 markah. Wahum liyazlamun, dan semuanya akan dikumpulkan dan kita bakal menerima keputusan di akhirat nanti. Dan sekarang kita duduk di alam barzakh menunggu keputusan peperiksaan. Dan bahagialah mereka yang lulus dengan A++, dan celakalah mereka yang gagal. Walauzubillah. Peperiksaan muktamad, tak ada ulangan. Tidak ada lagi ulangan, rayuan, tidak ada lagi. Keputusan muktamad. Wailun yawmazil mukadzibin. Celakalah orang yang mendustakan hari kiamat. Fabi aidan yu'minun. Apakah perkataan lain yang ada selain daripada Quran yang boleh menyebabkan mereka beriman? Kalau Quran yang Allah turun pun tak dapat menyentuh mereka, apatah ada lagi perkataan lain? Tak ada, tuan-tuan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Zahara fasad bil bahri bima kasabat aydin nas luziquhum ba'dal ladzi amadu anhum yarji'un. Telah jelas kemusnahan di lautan dan daratan disebabkan tangan manusia, supaya dirasakan sebahagian daripada akibat tangan-tangan mereka. Kita yang merosakkan alam kita. Kita yang melakukan kemusnahan alam kita. Kita melakukan peperangan. Kita membunuh yang tidak berdosa. Dan dikatakan Amerika akan menggunakan nuklear sekiranya mereka kalah dengan Iran. Sekarang mereka telah kalah dengan Iran. Ataupun ini trap mereka. Kita tak tahu. Tetapi sekiranya mereka benar-benar kalah, mereka akan guna nuklear. Itu sumpah mereka. Sebagaimana mereka kalah pada Jepun. Mereka guna bom atom. Perkara yang paling tidak etika dalam peperangan. Mereka membunuh wanita kanak-kanak di Hiroshima, Nagasaki. Dan sekarang mereka barangkali, wallahualam, akan ulang kembali. Dunia akan musnah. Dunia akan musnah, tuan-tuan. Liziqhum ba'dalladzi amalu la'allahum raji'un. Dan bumi kita bandingkan dengan bumi 100 tahun yang lalu. Yang 150 tahun lalu, bumi kita lah bumi yang biru. Sekarang bumi kita bumi yang sangat menakutkan daripada udara. Bumi yang sakit. Dan kita hanya bahtera bersama di sini. Kalaulah kita berperang, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Semua-semuanya di atas planet yang sama. Tiba-tiba Allah hantar El Nino. El Nino kali ini, tuan-tuan, dijangka sangat dahsyat. Saintis mengatakan El Nino yang bakal datang 3 hari lagi. Dalam solstice 21 Jun, mereka jangkakan El Nino bermula. Kesan kemarau sangat-sangat menakutkan. Walauzubillah, kita minta Allah lindungkan kita. Dia bermula di Lautan Pasifik mengikut saintis. Dan yang menakutkan, bulan telah lari daripada bumi. Bulan telah lari daripada bumi. Kemana bulan pergi, tuan-tuan? Allah menyebut wajib syamsul qamar. Bulan akan masuk dalam perut matahari. Wajib syamsul qamar, bulan akan masuk ke dalam perut matahari menjelang kiamat. Dan sekarang saintis mengatakan bulan sedang menuju matahari. Matahari sudah semakin habis bahan bakarnya. Dan gambar yang diambil oleh NASA menakutkan. Matahari kita telah berlubang. Satu lubang besar yang telah terjadi. Yang telus bumi kita masuk pada lubang itu. Ingat, tuan-tuan, matahari bukan solid. Dia adalah gas.
gas hidrogen dan helium. Saya dulu pakai falak negara, tuan-tuan. Saya di Bajak Kim ialah jawatankuasa falak negara yang membicarakan tentang perkara ini. Sekarang telah orang lain, orang muda mengambil alih. Dan apa yang berlaku di matahari, 35 buah bumi boleh masuk telus ke dalam perut bumi sekarang. Matahari menakutkan. Lebih baik tak tahu daripada tahu. Matahari akan padam. Allah sebut iza syamsu kuwirat. Apabila matahari padam. Wa iza kawakibun tasarat. Bila planet jatuh pertambangan. Baca Quran, apakah tak takut kita baca, tuan-tuan? Iza syamsu kuwirat. Imam baca depan itu. Kita menggeltar di sini atau tak rasa apa-apa. Mari kita ubah paradigm kita. Sekarang kita masuk 1 Hijriah. Galaksi dengan galaksi makin mendekat. Dan sekiranya 2 galaksi bertembung, tuan-tuan. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran. Cukup menakutkan. Dan dalam dasar inilah saya tulis buku ini. Risalah Kosmologi Islam. Dan sebahagian daripada apa yang saya sebut di sini, saya tulis dalam buku ini. Tuan-tuan yang berminat boleh. Saya bawa 2-3 biji depan ini. Untuk kita ambil tibar bahawa dunia hanyalah sementara. Satu lagi sebagai penutup hari ini. Ataupun minggu lepas. Hujung Mei lepas. 15 Jun ini. Ataupun 2 hari lepas. Kita mengenang kemenangan Osmaniyah ke atas Kosovo. Balkan diambil alih oleh Islam dalam tahun 1389 sehingga Islam berkembang di Eropah dengan jayanya. Di negara-negara Balkan, 8 negara Balkan yang tuan lawati sekarang, dan Bulgaria, Romania ialah pusat pemerintah Islam yang besar di Eropah satu masa dulu. Sekarang kita pergi Romania, hampir tidak ada tanda Islam kecuali di beberapa tempat. Kita pergi Bulgaria, kita pergi ke Hungary, hampir tidak ada sebarang tanda Islam. Rupa-rupanya di situ satu masa dulu adalah tempat perkembangan Islam. Contoh bagaimanakah tamadun Islam berkembang di Eropah. Kita kenang 15 Jun ialah hari kemenangan Islam ke atas Kosovo. Kita juga kenang bulan ini ialah bulan tahun yang ke-573 Konstantinopel dibuka oleh Sultan Ahmad Fatih. Satu peristiwa besar untuk kita kenang bulan ini juga bahawa Islam bertapak di Konstantinopel. Kita rujuk hadis Rasulullah yang berbunyi la taftahanna Konstantiniyah wal amir amirah wal mal jaish dan jaish atau kamakon. Pasti Konstantinopel akan dibuka sebab baik pemimpin adalah pemimpin yang membuka Konstantinopel. Sebab baik tentera ialah tentera yang bersama dengan pemimpin terbaik itu. Dan selama 600 tahun ulama bersepakat yang membuka Konstantinopel ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Timbang taranya ialah Sultan Ahmad Fatih ialah ahli sunnah wal jamaah. Dia pengikut akidah Al-Maturidiyah, pengamal Sufism dan mazhab Imam Hanafi. Seolah-olah timbang tara hadis yang mulia tadi. Yang membuka Konstantinopel ialah pemimpin terbaik. Seolah-olah indikasi timbantara bahawa yang melaksanakan kerajaan Osmaniyah mendapat pujian daripada Rasulullah SAW. Seolah-olah Rasulullah memuji ahli sunnah wal jamaah, aliran Al-Maturidiyah dan Imam Nabi. Dan mereka yang menjatuhkan kerajaan Osmaniyah ialah kerajaan yang bohong. Kerajaan yang menentang kerajaan Islam adalah kerajaan bohong. Tuan-tuan cari siapakah kerajaan yang menentang kerajaan Osmaniyah. Dan kerajaan yang menentang Osmaniyah ialah, indikasinya ialah tempat military base Amerika sedang berada di negara Teluk. Itulah negara yang menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Tuan-tuan tak suka dengan perkara ini. Tetapi inilah apa yang saya nak sebutkan sebagai penutup kuliah ini. Dan hadis ini hadis sahih
yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Hakim, walaupun ada ahli hadisin yang mengatakan sebaliknya. Dan dalam khutbah Jais 2-3 minggu lepas, dalam tajuk beliau Tonggak Negara, khutbah Jais memberikan kredit kepada Sultan Al-Fatih sebagai simbol pemuda yang membuka Konstantinopel ketika usianya hanya 21 tahun. Dalam konteks ini saya juga menulis sebuah buku sebagai kenangan sejarah pembukaan Konstantinopel, kejatuhan Istanbul, dan hubungan dengan alam Melayu. Dan itulah, ada saya bawa 2 biji di sini, tentu yang berminat boleh lihat kemudian. Dan 2 buku saya bawa sebagai kenangan saya ke masjid ini. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Mubarak alaikum al-am al-hijri. Allahumma ja'al aman malian bil khari wal barakah wal dhainah wa talhqiq al-amniyah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih sunnas.